Selamat datang ke Stadium Nasional Bukit Jalil. Ia bukan sebarang stadium, tetapi ia menyatukan jiwa. Cantik Grases untuk mencari Holgaldo, jatuh kepada Diengkus di situ. Diengkus dengan percubaan terkena tiang. Percubaan yang dilakukan oleh Diengkus hampir-hampir untuk menewaskan Nguyen Philip. Namun ia hanya singgah di tiang kiri pasukan Vietnam. Cantik Hector Havel untuk Joe Figueiredo. Sekali lagi Nguyen Philip bertindak cemerlang untuk menyelamatkan pintu gawang pasukan Vietnam. Kita lihat bagaimana Hector Havel cantik di situ untuk mencari Joe Figueiredo, dan ketangkasan Philip Nguyen tidak mampu dinafikan di situ. Cantik sekali Vietnam mengatur. Namun dia dapat pada Joe Figueiredo. Joe Figueiredo di situ lambungan cantik untuk mencari Arif Aiman. Cantik Arif Aiman, larian yang baik. Arif Aiman lepas di situ. Arif Aiman, masih lagi Arif Aiman berdepan dengan Philip. Arif Aiman beliau cuba untuk melakukan chip di situ, namun gagal untuk menewaskan Philip Nguyen. Sekali lagi bertindak cemerlang untuk menyelamatkan pintu gawang pasukan Vietnam. Kita lihat sekali lagi Joe Figueiredo, larian elektrik yang dilakukan oleh Arif Aiman berjaya melepasi pasukan defense pasukan Vietnam, dan beliau cuba untuk melakukan chip menewaskan Philip Nguyen, namun gagal. Sekarang ni Vietnam mengatur. Cantik di situ dirampas oleh Joe Figueiredo. Masih lagi Joe Figueiredo di situ. Joe Figueiredo membawa. Joe Figueiredo, gol pertama yang dijadikan oleh Joe Figueiredo. Beliau datang jauh dari Istanbul untuk mendapatkan gol pertama bersama pasukan kebangsaan di Stadium Nasional Bukit Jalil ini. Kita lihat bagaimana keseronokan yang diraikan oleh pasukan Malaysia. Tampak kecewa sekali Philip Nguyen di situ. Kita lihat sekali lagi Joe Figueiredo dapat merampas bola daripada pasukan Vietnam, membawa bola dalam 30 ke 40 meter di situ. Cantik. Walaupun percubaan itu terbias oleh defense pasukan Vietnam, namun tidak kira apa cara sekalipun, bola itu tetap masuk. Baik percubaan yang dilakukan oleh Joe Figueiredo ini. Matt Davis cantik kepada Diengkus di sebelah kanan. Diengkus antara mencari Arif Aiman. Lepas sekarang ni Arif Aiman untuk Rodrigo Holgaldo. 2-0 Malaysia mendalui Vietnam sekarang ini. Kalau tadi si Figueiredo datang nun jauh daripada Istanbul, kali ini Rodrigo Holgaldo datang jauh juga. Dalam perjalanan memakan masa lebih daripada 12 jam dari Argentina untuk datang ke Malaysia dan mendapatkan gol pertama beliau bersama pasukan kebangsaan. Jadi Arif Rahman berjaya mencari Rodrigo Holgaldo, melepasi Philip Nguyen dan melepaskan satu rembatan rendah di situ. Wow, what a player Rodrigo Holgaldo. Cantik sekali Diengkus. Beliau berkesorangan di situ. Diengkus, masih lagi Diengkus kepada Arif Aiman. Arif Aiman satu cutback untuk Gobiga. Wow, Gobing Ong meletakkan Malaysia 3 gol di hadapan. Wow. Sekali lagi Philip Nguyen tertewas. Nanti bagaimana pergerakan ini mula daripada Diengkus untuk mendapatkan Arif Aiman di sebelah kanan. Dan Arif Aiman, kita tahu kebolehan player ini mencari Gobing Ong di sebelah kiri yang hanya melakukan tapping saja untuk menewaskan Nguyen Philip. Wow, nampak riak wajah Kromoski yang sangat gembira dengan tu. Dan kali ini kita lihat di situ one thing. Muncul di situ kita mempunyai seorang keeper yang cemerlang, iaitu Shihan Azmi, yang berjaya menangkap kemas tandukan yang dilakukan oleh Nguyen Wang Ling. Kita lihat mana Wang Ling situ. Cantik sungguh tangkapan yang dilakukan oleh Shihan Azmi di situ.
kecewa jurulatih pasukan Vietnam Andy Dos Santos untuk mencari Dion Kos. Wow. Siapa lagi kalau bukan mat sejuk kita, Dion Johan Kus, dengan tandukan yang baik dilakukan oleh beliau. Hantaran ini baik yang dilakukan oleh Andy Dos Santos. Beliau mencari near post itu untuk mencari kepala Dion Kus, dan Dion Kus kita tahu kebolehan beliau. Glancing header yang dilakukan oleh beliau di situ mendapat menewaskan buat kali keempat Nguyen Philip.